Assalamualaikum, selamat pagi. Setelah aku sekian lama aku lalai dan leka, aku memilih untuk lalai dan leka. Aku rasa dah 2 minggu lebih aku stop terus lari, exercise, berpeluh pun apa pun tak. 2 minggu disebabkan cuaca yang tak baik lah. Pagi petang hujan. Lepas tu kesihatan aku tak berapa baik, demam. Sekarang aku dekat Kedah, first day aku dekat sini. Cuaca sini baik tau. Cuaca baik. Sekarang agak panas sebab dah pukul 8 lebih. Tapi okey, ni vitamin D. Bagus untuk kulit, insyaAllah. Dan hari ni first day aku rasa aku nak mula lari tu. Macam sebelum ni aku tak pernah ada rekod lari tu. Aku tak pernah lari. Dia punya penat tu, 500 meter tak aku dah rasa nak berhenti tu. Habis lah aku. Tu city aku nanti 42 kilo tau. Aku tak tahu apa nasib. So sekarang aku dekat kilometer ke-6. Aku dah jalan kaki lebih kurang 2 kilo lah tadi. Sebab penat sangat. Tak nak lah. Kira hari ni first day aku akan warm up bagi kaki. Ingat balik dia punya memori lepas. Aku ni pernah jadi runner tau. Aku pernah lari sebelum ni. Aku rasa kaki aku ni jatuh. Aku ni dah terlupa sebelum dia pernah lari. So Alhamdulillah hari ni warm up je. Dekat Padang Terap. Sekarang ke depan hospital Kuala Nerang. Sini road dia memang mesra pelari lah. Dia ada roadside macam ni. Lepas tu tepi sana ada laluan berbasikal. Mantap lah sini. Memang mesra pelari, mesra untuk cyclist, basikal. Tadi aku tidur dekat majlis daerah Padang Terap lah. Situ pun ada taman. Taman tu ada bukit, ada tangga. Mantap. Ada orang Padang Terap, kalau tak exercise, tak lari area sini aku rasa rugi lah. Dan tapi dekat sini kan, aku tengok ramai kot orang lari. Tadi ada anggota polis dari balai polis, ada dekat taman tadi pun ramai pelari. Mantap, sini mantap. Enjoy lah. Tapi sayang petang ni aku dah nak balik. So first day aku buat mat kat sini. Dekat Padang Terap. Mantap. Dah penat ni, aku dah menyesal sebenarnya. Tadi datang rasa macam boleh lah jalan-jalan sini. Ni aku nak balik-balik dah jauh. Dah menyesal pada muka aku lah. Sampai suruh rehat lama sangat kan. Penat. Aku rasa sampai hotel balik dalam 7 kilo macam tu lah. InsyaAllah. Lagi satu kan, suka lari ni senang sangat tau. Nak exercise senang sangat. Dekat mana-mana pun kita boleh buat. Sarung kasut, sarung selipar ke, boleh buat. Yang mana buat alasan tak boleh lari lah. Hari ni kena travel lah, tak boleh lari. Tak, aku tak setuju. Suka lari ni senang sangat. Sarung kasut je dah boleh lari dah. Dekat mana-mana pun boleh buat, insyaAllah. Yang mana masih bermalas-malasan tu, jom ikut aku. First day hari ni, first day kita mula balik, insyaAllah. Ni aku prepare sikit untuk Twin City. Aku tak tahulah full marathon aku nanti. Sama ada aku jual beat ataupun DNF. InsyaAllah aku akan lawan. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.